Muhaimin. Baik. Sihat adik? Kenal. Kenal alhamdulillah. Umur sihat. Alhamdulillah. Ayah sihat. Alhamdulillah. Ayah dia kenalkan aja. Sihat mak ya? Insya-Allah. Muslim je. Ziarah. Doa saya. Insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Tolong mak ya. Insya-Allah salam. Terima kasih. Anak-anak balik. Ada insya-Allah. Nak masuk dalam dulu. Malah tu dia. Tu saya baru mudahan. Alhamdulillah lah. Mudahan buang semua. Oh, buang dulu. Batu lepas buang sekali. Buang sekali. Ya? Ujung. Ujung bang. Ujung. Macam. Jawa ya. Silanang Jawa juga. Jawab Melayu. Melayu. Kita sampai je lah. InsyaAllah. Terima kasih cik, macam-macam ada. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya Ustaz. Tengok ni. Mana orang tua mandi. Ustaz dengar. Ya Ustaz. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhaimin. Baik. Sihat adik? Kenal alhamdulillah. Asyik okey? Pakcik sihat? Korang? Duduk asyik. Kau Sama-sama. Duduk. Okey. Kau mana kau? Oh, penjara. Oh. Semoga Acik sihat, insya-Allah kuat. Boleh zikir doa untuk saya apa semua. Muhaimin insya-Allah. InsyaAllah kalau ada saya silap maafkan saya lah. InsyaAllah supaya perjalanan tu lebih besar insyaAllah. Ya taqabbal minna wa afina wa afu anna ya Allah, rahmatilah pertemuan kami, berkatilah pertemuan kami ya Allah, anugerahkan kebahagiaan dalam keluarga ini ya Allah. Pada hari Jumaat yang mulia ni Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, ayah, mak dan semua kami ya Allah. Anugerahkan kesembuhan yang sangat baik kepada pakcik ni ya Allah, kekuatan, kesihatan, kesabaran yang tinggi kepada kami semua ya Allah. Alhamdulillah alamin. Terima kasih pakcik, terima saya sekejap ya. Minta doa. Minta doa cik. Jasa doa. Allah cik, doa saya hari Jumaat ni.